Laporan awal Jabatan Kerja Raya JKR mendapati kejadian lubang benam di lorong laju Jalan Persekutuan FT033 Seksyen 22 Lebuh Sungai Udang Pai Rumput Aikro Lebuh Spa menghala ke Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM malam 29 November dipercayai berpunca daripada runtuhan kulvert. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pihaknya akan menjalankan siasatan lebih mendalam sebelum memulakan sebarang kerja pembaikan di kawasan berkenaan. Lubang benam itu dilaporkan berlaku pada 11.18 malam tadi dengan anggaran ukuran 10 meter panjang dan 5 meter lebar, namun tiada sebarang kejadian tidak diingini membabitkan pengguna jalan raya. Saya difahamkan dia dah kerana ada kalbut yang dalam juga di bawah tanah ni, mungkin dia dah kolaps lah. Jadi itu laporan awal. Jadi kerja-kerja untuk baiki ini akan dibuat dengan segera lah. Ya, jadi saya difahamkan untuk baiki ini kalau di lokasi yang kita dapat lihat sekarang mungkin mengambil masa 2-3 bulan. Tapi apabila dalam perbincangan tadi biarlah kita tengok dari ujung sana ke ujung sana sebanyak selebar jalan ni, sebab kita tak nak kita buat kerja di sini tapi mungkin sebelah sana pun ada masalah. Jadi tadi dah dia setuju untuk dilihat semua sepanjang kalvert yang melintasi jalan ni. Ya.